sis. Dan dengan abang ke? Pasal ni tahu. Jalan dengan abang. Tak dengan boyfriend. Kenapa pakai baju macam ni? Macam nak pergi bersukan je. Sampai dah pakai elok kan. Dah ada orang tegur. Pergi makan je. Nak tak kalau kita makeover boyfriend you? Boleh je kot. Boleh lah. Boleh? Okay, jom. Okay, Jom. jom. Jalan-jalan cuma kita berdua. Korang dah lama ke bercinta? Setahun. Setahun. Macam mana you boleh suka dekat boyfriend you walaupun dia selekeh macam ni? Macam ni you suka? Oh shit. I mean dia okay lah. Tapi kalau keluar pun selalu pakai macam ni. So I dah terbiasa dah. Cuba you rate outfit boyfriend you. 3/10 sebab dia pakai t-shirt dengan slipper. Yang boyfriend cuba rate girlfriend punya outfit. Of course lah 10/10. Yes. You kalau dia tahu 10/10, kenapa you pakai macam nak pergi bersukan je? Sebab I tahu I pakai apa-apa je dia mesti cakap handsome. Oh my god. Bagi you, apa red flag boyfriend you? Dia kat main game. Red flag girlfriend. Pas dah makeover, apa perasaan you? Rasa lebih more confident lah. Dia dah tak malu dah nak keluar dengan saya lagi. Girlfriend bagi berapa rate? 10/10 sebab memang dia sesuai pakai jaket. Thank you sis Pilih.